Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan ceritanya di antara ayat yang menjadi punca pecah belah dalam masyarakat ada tiga penyakit. Nah, Tuhan ada ayat tak gitu ke? Hamba duk baca semua dah ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ni tiga ni dah jadi musuh dalam kampung. Masyarakat kita di hari ni dah jadi musuh sama-sama kita ni. Tuhan ayat dah, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, orang semaya, orang pakai kepiah, orang suka masjid. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhlah kamu daripada banyak seka. Jangan seka sangat gak kau orang ni. Seka apa tu? Seka jahat. Seka baik tak apa, seka jahat. Sebab tu dia katakan inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya setengah-setengah seka tu dosa. Sebab tu nak ayat kalau seka baik tak apa. Seka baik. Tu. Seka jahat tak boleh. Sebab itulah jangan duk banyak sangat. Jauhlah ijtanibu katsiran, jauhlah banyak seka. Mu jangan duk seka kok orang banyak. Karena dosa seka jahat dosa. Dosa. Yang kedua apa? Nah, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Mula tu seka yang baru. Bila lepas seka wala tajassasu, jangan duk merisik nak tahu hak orang. Jangan duk merisik nak cari keburukan orang. Untuk nak berjaja, nak sebar, nak sapa kat orang lain lagi. Jangan. Tengok. Ni nak ayat tu. Jangan duk berisik. Ni hari-hari tak ada kerja apa. Allah macam kerja dah dia. Macam boleh duit bulan dah. Allah, dia duk berisik. Geno. Aku kata dah. Aku suka dah. Tak jauh dengan aku suka. Allah, lepas dah. Tak lagi. Aku dah kata dah. Warning dibakar lagi. Risik. Cah dia. Cah lah. Islam tak wi. Walau dia tu jahat sekalipun, jangan duk merisik. Bila kita tahu dah dia sudah, tak usah nak jaga apa. Nak kena ada orang royak, kita tak tahu tapi dia meroyak. Kita taruh kat kita ya, tahu kat kita ya. Susuk. Jangan duk sebar kau orang. Tu nak ayat tu Islam agama comel. Agama sempurna. Yang ketiga apa? Yang kedua wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan munduk upak setengah kamu akan setengah. Jangan duk mengopak. Tiga ni. Ni penyakit pecah belah dalam masyarakat kita orang Islam. Sebab tu Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Maksudnya penyakit ni dia ada dalam puak pakai kepiah juga. Ada penyakit dalam tu haji, dalam ustaz, dalam tu guru juga. Kerana orang beriman. Tu penyakit ni. Orang beriman. Maksudnya orang mengaji juga. Duk jadi. Sebab tu kita tengok. Tak gitu. Nyata. Tak siwi kita tu mengopak. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Mu jangan duk upak ke setengah kamu akan setengah. Jangan duk kecek, jangan duk bawa berita buruk orang ni, hak merisik hak ni tu. Mula tu muska, lepas tu merisik, pecah risik tu, tu. Dia mata kena payah budu pecah dah lah. Lepas tu lalak paling habis dah. Nak sekat tak leh dah lah bucu tu pun lalak, bucu ni pun lalak, wawain. Bish. Cak. Hak nu pun murih, hak ni pun marah dekat tu betapa petakih bilicing. Ni nak ayat tu penyakit pecah belah dalam masyarakat. Ni ayat.